Touch 'n Go e-wallet merupakan aplikasi pembayaran digital paling popular di Malaysia. Selain dari bayar tol, aplikasi ini juga kita gunakan untuk beli barang dapur atau buat pindahan wang. Tapi perasan tak bila kita buka aplikasi di kaunter kedai, orang belakang boleh nampak baki duit kita? Untuk menjaga privasi dan keselamatan kewangan anda, jom saya tunjukkan cara paling mudah untuk sorot baki e-wallet anda terus dari paparan utama. Di laman utama, anda akan nampak jumlah baki wang anda di sudut atas kiri. Di sebelah total asset terdapat satu ikon berbentuk mata. Tekan pada ikon mata tersebut, jumlah baki anda akan bertukar menjadi simbol asterik. Kini, baki anda sudah tersembunyi dengan selamat. Jika anda ingin melihat semula jumlah baki, cuma klik sekali lagi pada ikon mata tersebut. Mudah sahaja kan? Dengan hanya satu klik, privasi kewangan anda lebih terjamin ke mana sahaja anda pergi. Sentiasa amalkan langkah keselamatan ini terutamanya jika anda mempunyai baki yang besar dalam e-wallet. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe saluran ini untuk lebih banyak tips gadget dan tutorial berguna. Jumpa lagi. Bye!